Sombong dengan masjid, sombong dengan Imam Bilal. Sombong sama-sama kawan kerja. Sombong dengan Allah lagi bukan. Nampak tak mau sujud kepada Allah. Ada ramai anak-beranak kita, bukan anak-beranak orang. Anak-beranak kita tak solat. Tak solat, pakai MyBee je. Kereta dia 50,000 tak baru. 50,000 tu kalau Porsche, disc brake je sebelah. Faham? Tak masuk caliper, disc saja. Caliper dia kat 70,000 tu, 6 piston depan belakang. Faham? Mu kereta sebiji baru 50,000 tak solat, apa punya bangang punya. Allah bagi mata, bagi tangan, boleh pegang mata, boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh berjalan. Orang lain mati, kita hidup. Mu tak solat. Solat 5 minit subuh, 7 minit zuhur, 7 minit asar, 8 minit maghrib, 10 minit isyak. Tahu tak? Zikir lepas solat, sunat, bukan wajib. Yang wajib solat, dok juga. Jenis tak mari masjid dia. Dia mari semayang raya saja. Tu pun salah masuk ke pintu muslimat. Nampak? Pasal apa? Pasal mongok, jahil. Jalanlah pergi mana-mana, kena ingat tempat terbaik yang ada atas bumi ni masjid. Termasuk Masjid Khalidiyah. Cuma 3 paling tinggi darjat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa yang sedang berjihad sekarang. Lepas tu semua masjid yang baki-baki semua tu tempat terbaik di bumi. Banyak tempat hebat-hebat di bumi Allah buat. Gunung Everest, betul tak?